Sedap. Daging biryani tu sedap. Overall okay semua. Saya rasa bila saya makan tu, bila diorang datang, diorang cakap nak ambil lauk yang kita orang lauk pengantin tu, saya rasa memang Sedap maybe lah tu sedap maksudnya. Maybe yang dekat atas meja dia pun dah habis lah. Tapi memang apa yang saya rasa tu, yang saya dapat rasa tu memang sedap. Okay, from the first majlis yang kita orang buat pun, diorang ramai cakap sedap. So, kita orang dah tak risau lagi lah untuk yang kali ni pergi majlis. Sangat lega, sangat gembira, sangat bersyukur. Okay, sejujurnya saya sangat risau buat majlis malam sebab saya takut serentak dan juga makanan tak cukup. Tapi Cik Adam meyakinkan saya and berjaya buat majlis ni berjalan lancar. Saya sangat bersyukur. Thank you Cik Adam. You are the best. And fotografer pun the best. Cik Izzuan pun the best. It is. Sumpah. Semua saya sebut. Sangat meriah. Sangat meriah. So saya rasa lagi fun majlis malam. Sangat cantik, so dreamy and meet expectation saya lah. Lengkap okay semua. Complete. Walkway pun best. Dengan bilik persalinan sangat selesa lah. Okay, so far memang sangat smooth. And Sarah dengan Cik Adam pun ada dalam grup WhatsApp tu pun membantu kita lah, selalu update kita apa next step. Memang kadang-kadang saya terlepas WhatsApp tu tapi diorang selalu update. So saya reply semula dalam tu. Mudah sangat untuk yang bekerja macam kita orang kan. So bila buat secara online, kita orang lebih prefer lah, sangat mudah lah. Recommended sangat, serius. Sebab management dari A to Z, dari makanan, daripada management lah, daripada semualah package sangat super dan juga sangat affordable. So memang kita recommend. 11 over 10 lah. Serius. Saya bagi 9.5 bintang. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil.